Jangan gaduh situ. Adik, sini. Dengan semua besok Mami akan balik kampung Mami akan tinggalkan korang selama seminggu. So sebelum Mami nak balik, Mami akan cek seko-seko dulu. Pokok ada siapa-siapa yang ada flu lagi. Janganlah dek, koyak nanti baju Mami. Putri sihat tak? Besok last adik makan ubat tau. Sayang Mami sikit. Pandai. Makan ubat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kena sihat selalu, okey? Jenah, Mami tengok dulu. Awak masih flu lagi ke? Okey dah. Makan ubat dulu. Telinga sebelah bersih. Next. Inang. Adik buat apa basah-basah? Mami lap mata dulu. Kejap. Sebelah. Telinga okey tak? Bersih dah. Sebelah. Pandai. Sihat Inai, sakit mata ke apa ni? Sekejap, Mami titis buat mata sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bersihnya telinga adik. Sebelah. Wow. Next. Inap. Sini. Mami nak. Sihat tak? Ya ampun, rupa kamu. Tak ada rupa. Bulu sopak sana, sopak sini. Tak apa Mami, nanti dah besar, Inap akan jadi cantik. Saya Mami lap mata dulu, lap hidung. Telinga okey. Bersih dah ni. Fungus pun dah sembuh dah. Korang kan berlari sana, berlari sini. Tadi baru dah makan, kejap lagi muntah. Nakal sungguh. Hasan. Ya Allah. Hasan ke, Husin ke, mari sini. Bukan Ipan, bukan Bulan. Bukan. Awak ni kan? Akal sungguh dia. Pukul dia. Mami panggil tak datang-datang ni. Itu dah sembuh. Okey dah. Hasan pula. Kamu yang Mami paling risau tau. Kamu dah sihat kan? Lap mata dulu. Ni tengok telinga. Alhamdulillah. Siapa lagi? Pan, sini Pan. Pandai. Mami nak cek dulu tau. Sihat tak? Ke adik ni penyek sangat lah. Ni mesti kena tumbuk dengan si Inang ni dalam perut ni. Telinga bersih. Harum. Harum sihat ke sayang? Sihat lah Mami. Nak makan tu. Okay, semua dah. Yang besar pun Alhamdulillah dalam keadaan sihat. Jom Mami nak bagi multivitamin. Cepat. Kalau pasal vitamin kan, dia lah yang paling laju tengok-tengok. Mami tak sempat buka lagi. Kejap. Ya ampun dah Ipan ni. Mami picit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sampai jatuh. Naik atas meja. Awak sudah. Tak boleh nak banyak sangat. Dah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lah Putri, ya ampun. Alhamdulillah. So, bolehlah Mami balik dengan tenang. Nanti Mami akan balik seminggu ni. Ada kakak-kakak yang jaga tau. Kena elok Dah settle.